Anwar Ibrahim sekali lagi menjadi tumpuan apabila kes saman sivil Yusof Rota akan dibicarakan pada 16 Jun ini. Dan kali ini bukan sekadar dakwaan kosong. Merujuk Facebook pemilik Lim Sian Si menyatakan bahawa dalam dokumen rasmi Statement of Claim yang difailkan di mahkamah, butiran perhubungan antara PMX dan juga Yusof didedahkan secara terperinci. Apa yang kita tahu? Pertama, pada 2 September 2018, PMX sendiri secara peribadi datang ke rumah keluarga Yusof. Ya, bukan hantar orang lain, bukan melalui pegawai, tapi datang sendiri. Kurang 20 minit selepas keluar daripada rumah itu, Anwar terus menghantar mesej kepada Yusof guna SMS dan kemudian baru WhatsApp. Dan semenjak hari itu mereka berhubung hampir setiap hari. Soalannya mudah. Kenapa? Apa rasional seorang ahli politik veteran yang berusia 72 tahun sibuk dengan agenda negara tiba-tiba begitu aktif dan berminat untuk berhubung secara personal dengan seorang anak muda yang berusia 25 tahun yang baru dikenali? Yusof bukan ahli politik, dia juga bukan aktivis kanan parti PKR ataupun parti mana-mana dan juga bukan pegawai khas. Cuma cucu kepada Allahyarham SM Muhammad Idris, bekas Presiden CAP. Dan yang lebih menarik, menurut dakwaan, semua perbualan itu disimpan. Log message, WhatsApp, rekod panggilan telefon, malah metadata lokasi iPhone pun, yang semuanya secara teknikal boleh disahkan oleh pakar forensik. Kalau betul semua ini dibentangkan di mahkamah, bukan sekadar kata vs kata, tapi dengan bukti digital yang dijelas, agak sukar untuk PMX nafi wujudnya hubungan rapat ni. Dan persoalannya ramai tertanya-tanya, apakah hubungan ini normal? Adakah ini sekadar urusan kerja? Atau ada unsur grooming yang berlaku tanpa disedari? Yang pasti apabila permohonan imuniti PMX ditolak oleh Mahkamah Tinggi baru-baru ini, maka beliau wajib hadir dan menjawab segala dakwaan di hadapan mahkamah. Kes ini bukan lagi soal politik, ini adalah soal adab, ini adalah soal integriti, akhlak seorang pemimpin tertinggi negara. Sebagai rakyat, kita berhak tahu apa yang sedang berlaku. Ini adalah nama baik negara. Kita berhak tahu sama ada pemimpin negara ini benar-benar bersih dan telus atau hanya licik bermain dengan persepsi dan juga retorik. Kita tunggu perbicaraan pada 16 Jun nanti dan biarkan mahkamah yang tentukan berdasarkan fakta dan juga bukannya emosi. Jangan lupa guys, like kalau korang setuju, komen kalau korang ada pandangan, share kalau korang rasa video ni sangat-sangat bermanfaat, dan yang paling penting, subscribe untuk terus cakna isu semasa politik dalam negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.